Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua lelaki termasuk seorang warga Bangladesh maut manakala 3 individu warga tempatan cedera dalam kemalangan melibatkan 3 kenderaan di kilometer 403 arah selatan dari Tanjung Malim ke Lembah Beringin di Lebuh Raya Utara Selatan pada Selasa. Timbalan Ketua Polis Daerah Hulu Selangor DSP Muhammad Asri Muhammad Yunus berkata, lelaki berusia 51 tahun yang juga pemandu lori Mitsubishi Fuso meninggal dunia di Hospital Slim River, manakala kelindannya yang juga warga Bangladesh berusia 30 tahun maut di tempat kejadian. Siasatan awal mendapati kemalangan dipercayai berlaku apabila kenderaan jenis Toyota Rush bergesel dengan lori Mitsubishi Fuso yang membawa muatan jagung, menyebabkan lori berkenaan hilang kawalan dan memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan sebuah lagi lori jenis Scania, katanya. Muhammad Asri berkata pemandu Toyota Rush berusia 18 tahun dihantar ke Hospital Slim River untuk mendapatkan rawatan, manakala 2 lagi mangsa iaitu penumpang kereta berkenaan berusia 52 tahun dan pemandu lori Scania berumur 26 tahun mengalami cedera ringan. Beliau berkata siasatan dijalankan mengikut Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian diminta tampil untuk membantu siasatan.